saya cabar jejaka, tolong tampil, bagi tahu kat mana korang nak buat. Kita bertemu kat sana, aku duduk Ulangat, kita jumpa kat Ulangat. Kalau betul nak buat, okey, bagi tahu kau nak buat kat mana, kita jumpa, kita datang, kita tengok kau boleh buat tak boleh buat. Tarikh itu kita berada di hadapan IPD Gombak, dibelah membuat satu laporan polis lanjutan untuk kawan-kawan semua. Isu berkenaan dengan bantahan kita sebagai rakyat negeri Selangor ni adalah mengenai isu suatu aktiviti yang nak dibuat pada hujung minggu depan, kan, 17 dan 18 2 hari di Ulangat, namanya Glamping with Pride. Ini sangat fundamental. Pertama, sedar tak sedar, kita sedang menuju normalisasi aktiviti mengunyit ni, aktiviti tak bermoral songsang ini. Dan mereka ni, budak-budak muda ni, buat secara terbuka. Mereka pasarkan, mereka online kan, mereka cari siapa yang sekufu dengan mereka yang sama perangai terkutuk ni untuk bersama-sama join, dan mereka buat aktiviti dan terbuka. Ini satu tindakan yang tidak wajar sekali diteruskan kerana ia bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran apatah kita sebagai umat Islam. Saya nak tanya, penyertaan bagi Glamping with Pride ni, adakah ini semua ini adalah bukan orang Melayu? Adakah bukan Islam? Itu soalan pertama kita. Kalau semua, bahkan kalau ia bukan orang Islam sekalipun, dia tetap berkesalahan sebab pertama, untuk tawan, hari ini MAIS, pengurusi MAIS Datuk Salahuddin Saidin telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa MAIS mengutuk keras perbuatan aktiviti songsang ni dan minta pihak berkuasa ambil tindakan segera. MAIS adalah badan bawah autoriti direct bawah Tuanku Sultan Selangor. Walaupun telah dicabar ataupun telah diminta di-stopkan program ini oleh Pemuda PAS Selangor, itu pertama. Yang kedua, kita minta supaya boleh tak SKMM ada satu regulation. Boleh tak? Benda ni boleh buat sebenarnya. Kalau kita boleh buat, tolong, kalau you boleh turunkan akaun mana-mana TikTokers ataupun mana-mana konten yang tak menyalahi you, takkanlah benda-benda yang menyalahi aktiviti-aktiviti normalisasi ni ataupun aktiviti-aktiviti persundalan seperti aktiviti songsang ni, tu tak ada satu regulation yang boleh potong terus awal-awal. Tak boleh diwawarkan pun, sebab ia sangat bertentangan dengan nilai norma kita sebagai seorang Islam, orang Melayu, adat ketimuran dan undang-undang tubuh atau undang-undang negeri sendiri Selangor. Sangat-sangat bersalahan aktiviti songsang seperti ini. Orang tak dengar. MAIS dah, kalau kita orang manusia biasa, MAIS dah keluar statement, you should retract lah, kan, tak payah buat terus, dah tahu itu kesalahan. Tapi you cabar, okey, kita cabar you, bagi tahu you buat kat mana, kita jumpa nanti, kita tengok you boleh buat tak boleh buat Glamping with Pride korang ni. Kalau kita diam, kita biar je, ni ada naik kepala semua ni. Kami bersama dengan tuanku dan juga Majlis Agama Islam Selangor untuk bantah, akan tutup, akan lawan habis-habisan perkara-perkara mungkar aktiviti songsang ini, terutamanya di bawah pemerintahan Tuanku Sultan Selangor, insya-Allah.